mungkin sekitar berapa bulan lah Ambo nak upload video. Mungkin video kali ini Ambo akan membahas tentang tipe-tipe orang Kakadai. Jadi bagaimana tipe-tipe orang Kakadai di Minangkabau. Jadi temanya di sekolah adalah Minang Kubu. Kita sampai habis yuk. Jadi tipe-tipe orang Kakadai ko nak. Misalnya pajau orang udah tipu lu. Yuk ngelasau-ngelasau ini ke di orang ya. Dihampai sa duri aw ni kwa. Kakadai! Orang kau. Orang. Kakadai! Kau ngali kita kau. Iku paca di yang orang tu ngerti dia. Ada orang Kakadai bunda mujur nak jantungan, ku di dapur di. Aduh jo. Oi, jangan lah. Mak kau mampi-mampi jo, lek terdengar yo. Mak bermana? Ati bos kau. Alun lek, santai lek tibo yo. Cek telefon deh. Apa salah waktu telu cek lu? Lihat, cek. Pakai asam. Kasap. Kau selesai. Kau dah Dah terlalu lama tak hujan. Kau rasa di kampung awaknya dah. Iyo, dari sangka na bawa. Sangka ya? Asam langsung sekali. Jadi. Onde kita masukan. Buanglah. Duduk ada sekolah. Motor tak lu. Situ tu. Mana? Wah telefon lah nyuruh nak. Dia. Kalau apa janji tadi tu? Tak janji kau main domino cek kan siang mana. Telefon lu. Harap. Oh. Halo. Tunggu dekat daerah Nanda deh. Pi main domino. Kedai Nanda. Ini. Bagus tu. Di. Alah. Di. Ayolah. Lah sip. Si karapai mana bertelefon ni tu? Preman lain nak bek orang lapas malu lu orang. Orang lepas bawa siko. Tandai kan tengok aku. Iya janda. Nanda lah. Ngadu dah. Kedai Nanda tadi bitnya buka kedai baru. Jika dongwa. Ngadu dah. Yang Indo. Jika dong di baru. Itu bagus bawa lah. Iya ada perak tu 26 udah sih ada mau di contoh semua kedai apa lihat tu tak dua nahi kita dua banyak tu berbuka tu buat kosong mana tadi kosong mantap mah kalau kedai nak jangan surang sih pai telepon kawan-kawan kata tadi kan encar telepon kawan kan jam Indo jam kuah minum talu awak di rantau je mana-mana kampung je itu caranya sebut penjelasan tu rami di kedai kan picik ya bampu jangan sampai bampu lah Tongsong yang masuk nak dah kandeng jangan si batu kuang dia Elo sepatu dah ikut terletak kursi orang kedai kau patah orang kedai berkebuka lu perangi-perangi kampung pembalap-pembalap jadi lu kau tahu ni Ajan. Lah, Ribuan kami. kunyah. Baru timbul. Weh gorengan wah. Jangan. Duduk lalu. Kau lihat tu so. Iya, duduk lu. sendiri je jangan Sendiri tapi bukan main domino nak. itu depan dia Ada dua orang lepas ni. rumpik Domino lagi. kursi lah dia Gorengan tok kopi. iya Orang kadai mah. ini lah kedai lu Orang kadai lah kayu. Pada juga kan ni. ini lah kedai mana kedai Oi bos. kan lah di kedai rumah masalah iya tetalu kawa daun ku age menu-menu di kedai orang tu jangan sampai meriku Ajo leh. Rami yo. si bos ko ada bobo kita tu Apa pesan lu? Pesan di ada sana. Apa yang menu baru ya? Siko ada kawa daun, tetan dua, cappuccino cincau, kopi Milo. Nah, itu minuman cek. Dan Banyak Apa lah?
Banyak Kopi. nah minuman udah. Pirang kiang do nak. Kopi rangkiang cik lay. Kopi rangkaian lintau le tu. Nah, do. Bisa apa ekspor lu deh. Ayo, apalah. baik, Dah buat. dah apalah. Oh, teh talua. Terlalu cik. Lalu cek, dek iya ni. Ah, kopi cek. Kopi rangkiang cik. Ya. Nan si John gua. Cik kari ya main ke balabu kaderen gua. Kasar. Dia. Jadi lah. Kasar udah. Kalau di kedai nak kan orang mau main-main wah. Dulu kurang nyina modal kedai lo. Nado biti, nado wah. Jadi asli lah video gua. Hangau ni yo. Pimen do mino. Pula telepon ni. Do Batu mah. Tenang enggak? Awak buat batu. Langsung Tapi nama saya putih. Padukan hari ada orang kedai. Saya apa benda Suraya. Awak buat batu. Karantinya sangat kedai ni. Udah tadi baru. Masa naik putih ya. Domino bok lu sudah bila kedai Medan dia orang kedai. Ya setia. Salai. Kora. Salah. De baradu. Tiba iya. Teh terlalu. Ada. Kopi. Kopi. Kok kurang cik udah. Iya putih mah. Parah orang kedai. Tahu nak minta putih gil. Aku minta curang aja balas suras. Surang. Mengarati dah tanggal berapa ini dah wak. Iku rokok minta koreknya aduh. Ayo putih pakai tada pipet dan lupa. Selamat kawan. Pasal air putih ya, pakai tada, pakai pipet dah. Aduh, ya, tu membuang kasih orang dia itu kedai. Jangan. Boleh ya. Jadi dan Ajar Nan. Baan dan de. Wabi dua dan yo. Alam ni beradu ya. kau tolong Dia ceria gua. dan jadi cigo kau dah. Jangan membena wak. Ikut aku. Dan cigo ni si neneng mandi dah. Baru tolah. Hai, berayu ha. Dan lari. Kadang di kedai kau nak, misalkanlah orang kedai lah sudah menyimpan apa, bagi orang meletakkan kartu orang, meletakkan minum orang, hanya bikut dua orang, hanya tibu, hanya bercerita panjang. Aku den, kan, ada orang kayu, aku suruh macam lah, cili. Woi, jadi kak ada ya? Alhamdulillah. Lama. Bulanan lah. Bulan yo. Ya. Woi, kok mangau? Kena DP dah. DP cedak. Api. Balik ni kedai. Lai, alhamdulillah lumayan lah. Ledo grafik modekura. Grafik modekura. Nyoros modeku saudara. Namu sasa modekura. Tu lah semua masuk aku anu. Tu dah kek ke jurang le tu. Kemudian itu saudara. Tu nyusun keuangannya balik rapi. Awak baru mari. Namu catat di pangana aku nak sampai ke dan nak sudah orang. Aden bakadai ba banyak orang mudeko. Ba macam-macam orang. Dia lapi sudah ada pira. Tak ada api, nak merokok dah. Kan kata juga ada api. Gantung-gantung ada dok. Ya, carian saya. Tapi lah carian lu. Itu tapi orang terus konsumen, malah konsumen tu maju. Oh. Dari mana? Sudah metong biti ya, ilai. Itong bitiar, ausor. Jadi ausau angku gini yo. Yo, ala namo kudu sakit masih ketek-ketek sih. Cuman untung ronde. Bare si kombonya. Onde. Suwo kida. Mungku belakang. Kan kemeja bahasa kuskoma. Jatuh si sumbonya. Onde. Usau ketik, untung adang mo. Untung kadang cuma itu cari sesuatu grepe. Modal kadang untung seketik aguno. Ladu lah. Baraja udah so.
Jadi orang zaman mula banyak mana wis ni sembuh asli. Bukan ambo sombong cuman bae emang ditulah. Ndak lo bisa mau jalan tu. Bisnis sambora boleh dari laundry sedang jalan. Proposal sampai ke tabuk dia boleh. Sedang buat kafe sedang jalan. Apartemen ambo masukkan saham, hotel pribadi ambo sedang membangun. Kemudian itunya doh. Cubalah wak berpikir ngombang benar aja orang. Ngombang ah. Lah itulah ibaratnya bos sebagai gambaran lah kangku. Mau lihat selu. Banyaknya aku lah sebut lu juga orang lihat wah. Tah gua mau lu gereja awak. Mau dah 3 je pun boleh. Lah, lem bola. Elok di. Tungguan kedai gua, tungguan konsumen tu tibo. Gue ente talu kucuan di mana kucuan lu boleh kambang. Kambang lama minum konsumen pun senang tu. Itu kenyamanan konsumen pun nomor 1 lah tu udah. Di sini biti masuk doh. Lah, gua cabut lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok tadi. Bila kadang ngotak pajam. Korek api nak terbalik dek. Lang kitang. Mengapa dah tadi tu? Ceramah, di ceramah nu orang ni kadang talah. Kayak orang kayu, Piti banyak ni. Korek api kadang nak duit. Ya, ni. Sana ingat sana itu hanya sekedar action. Dan itu tuh awak nak menditu ke orang tu. Awak rendah warna orang, rendah aku bisa menapak kaki awak itulah ukurannya. Kalau bisa suji ukuran ada ke awak nak menyombongi diri dia adalah. Tinggi sana. Assalamualaikum. Ketahuan kan. Jadi kadang orang kedai naknya meninggi-ninggi wah terang di orang-orang lain kan ada kayu ada ku padu nak do gunung itu tu. Untuk sana-sana sedonyo tu udah yang punya kedai hati-hati perhatiin orang-orang melanjur kadangnya nak pasaruk gitu. Ambil 3 bayi cie. Mereka Piti seketik lu poru itak lah. Goreng lah 3 lah biwa caru lu. Dia lah korak lu. Tahu dia nak bayar orang kedai. Kan korak. Lah 3 lah bi ni. Cie bayar mati dah. Nak 2 piti 2,000 ni. Sampai karak-karak ada baik yo. Ale. Saleh, walai. Domi le. Weh, minum-minum Nak ajak-ajak ke minum-minum dah. Apas. Dah. Mampu dah. Pas lu. Pas lu. Hai, kau bukan tu awaknya kau. Belat 2 lu. Pas. Siapa? Entah berkacau betul dia ni. Apa? Siapa? Tari. Boleh ya? Dari mana ni datang dia? Jalan. Main nak cik dah. Dah. Pas. Dah. Pas. Main nak cik Ya, main dah. Ya. Siapa jar? Dah tinggal awak surang. Ngawak le ko. Senaja lah awak cik lu. Preman dan patang sedang mabuk mungkin. Jadi tetap tak dijual orang ko. Preman pula mabuknya masalahnya banyak orang kedai. Di luar orang kedai tapi buak daun je telik ni kuah. Kami suara kami. Main apa je? Pesan lawak air cik lu. Teh talua cik, nasi goreng cik, sampurna setengah. Bakwan cik. Pitang lu. Kau mana dah? Hei, mak masan dah. Hei, Tetaplah dijual dah. Ibu lu cili udau. Dari awak ada solusi cik untuk orang kadai. Bagi orang-orang yang kat kadai dan nanda bawa piti, aku solusi. Allah sudah masan ya putih lo pacar lo kali ren. Baaring ka balabo yang karapai. Sorry dah. Tadi sedang membayar bala 6 kok. Kira tu senggol dia siku. Tu pacar kali kok. Tak do situ dah cuci kali ro. Kan lu cuci wah. Oh iya lah. Yang cuci lah. Iya. Itu je nak dol dah jiko cara bayar le dah. Dewa ang ibu buat dan jumpa. Ada si gorengan. Boleh tak? Santiang orang kadai suruh je cili yang ada nuda orang aja lo malawannya cik orang kadai minta si goreng sudah tu.
Jadi sana-sana dulunya yang nonton video Boko. Mungkin kalau ada di sana tambah di komen, tipe-tipe ada bisa tambah di kolom komen. Jadi banyak yang nanya kamu di mana kade sudah, iya kan? Nah, kakwa. Jadi itu sana-sana yang di Bandung, khususnya perantau-perantau yang ke Bandung. Jadi segala kade kami wak menjalin silaturahmi wak di kade aku. Capeknya di jalan Cigadung atau itu bagus dari ke bawah mah. Miku muko nasi ampera dari ke bawah, miku belok kiri, dari ke bawah miku do tapi cium tu. Itu kade udah nanda. Terima kasih yang nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Danau Bagai. Orang gue syuting orang kira mah. Uyuh mah.